So bagi saya kereta ni dia terlambat 2 ke 3 tahun ke belakang lah. Kalau dia keluar pada tahun 2024, saya rasa kereta ni boleh jadi SUV yang paling laris kat dalam pasaran Malaysia. Okay gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Pro 2 Trust. Dalam video kali ini aku akan ceritakan apakah kelebihan dan apakah kekurangan Pro 2 Trust ni. Adakah berbaloi untuk dimiliki pada tahun 2026 ni? Saya akan kongsikan dalam video kali ini. Tapi pada yang baru saja terjumpa channel ni dan berminat dengan review-review kereta dan juga info yang ada dalam pasaran automotif Malaysia, boleh tekan butang subscribe sekarang. Trust. Apakah trust tu? Trust tu Pro 2 kata daripada trust ataupun kepercayaan. Bukanlah sebuah kereta yang korang nak futuristik ataupun sebuah kereta yang korang nak enjoy, fun. Tapi kereta ni lebih kepada korang yang cari sebuah kereta harian yang reliable, practical, efficient. Ini adalah kereta yang sesuai. Pro 2 Trust ni dibina daripada platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Platform yang sama dengan Pro 2 Alza dan juga Toyota Yaris Cross dan Pro 2 Activa. Dan dari segi design dia, memang kereta ni adalah rebash daripada Toyota Yaris Cross. Untuk design depan dia, kita boleh nampak lah, dia memang adalah tipikal kereta Toyota dan juga Pro 2. Yang mana dia menggunakan trademark Pro 2 lah dengan grill Pro 2 kat depan ni. Dan saya suka dengan dia punya body kit gear up dia. Rasanya kalau tak ada body kit gear up ni nampak macam kosong je. Kereta kalau nak beli kan, masuk terus body kit gear up ni pun nampak smart. Selain daripada trademark kan, Pro 2 dia suka letak satu benda yang menunjukkan ini adalah kereta buatan Malaysia, yang mana dia ada corak kat sini. Pro 2 claim corak batik, dan juga dekat side mirror dia. Bagi saya nampak smart juga. Okey lah, dia ada identiti sendiri. Menggunakan tayar 17 inci dan saya suka dengan rim Pro 2 Trust ni. Dia nampak sporty lah. Dan kemudian kalau kita tengok daripada side profile dia, wheelbase dia sama panjang ataupun lebih kurang panjang dengan Proton X50. Itu sebab dekat bahagian belakang dia, dia punya ruang kaki dia agak selesa. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kat bahagian dalam tu. Saiz Pro 2 Trust ni adalah SUV segmen B yang sama dengan Proton X50 dan juga Honda HR-V. Design belakang dia saya suka sebab dia ada bentuk dia ala-ala Lexus. Yalah, dia adik-beradik Toyota kan. Kita boleh nampak lah dia punya design dia. Design depan tu nampak macam design old school, tapi kalau design belakang dia nampak lah kereta ni sporty. Trust ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter NA 2NR VE, enjin yang sama dengan Pro 2 Alza yang menghasilkan 106 PS dan 138 Nm torque. Kalau kita tengok dia punya power dia memang untuk SUV segmen B memang biasa-biasa sangat. Tapi itulah, Pro 2 Trust ni bukanlah untuk orang yang nak cari kereta yang ada performance car, tapi lebih kepada kereta yang practical untuk kegunaan harian, kereta yang reliable ataupun menggunakan kereta dalam jangka masa yang panjang. Beli kereta untuk loan 9 tahun kan, Pro 2 Trust ni sesuai lah. Tapi kalau korang nak power, dan menggunakan transmisi DCVT, Dual Mode CVT, gearbox yang sama dengan Pro 2 Alza dan juga Pro 2 Activa. Untuk transmisi dia bagi saya biasa je. Dan kalau kita tengok daripada body dia yang besar dengan enjin 1.5 lebih kurang macam Alza lah. Dan untuk full efficiency, Pro 2 claim 21 km per liter. Tapi setakat ni saya bawa kereta ni dah seminggu. Saya dapat lebih kurang paling tinggi 15 km per liter. Dalam campur-campur lah highway dan juga city driving. Lebih kurang daripada 13 liter hingga ke 15 km per liter. Okey, masuk dekat dalam interior dia. Kalau kita dah biasa dengan kita tengok design-design Toyota, kita boleh nampak dia punya memang ada ciri-ciri typical design kereta Toyota. Dia menggunakan sini soft touch, ni hard touch, dan dia punya meter cluster dia klasik. Dia menggunakan analog, tetapi dia ada screen infotainment yang boleh connect Apple CarPlay dan juga Android Auto. Yang tu pun bagi saya dah okey lah. Dan untuk bahagian steering dia pun saya suka, nampak smart lah. Dan dia menggunakan dua tona warna, yang menggunakan warna merah dan juga warna hitam.
Juga bahagian seat leather dia merah dan hitam. Seat leather datang untuk variant H dan untuk variant X datang dengan seat fabric. Okey, dan kemudian menggunakan interior gelap. Bagi saya bahagian dalam ni cukup lah. Tak adalah kalau nak macam fancy ada ambient light ke, ada sistem infotainment macam iPad ke. Kemudian untuk bahagian practicality, untuk practicality bahagian space ni untuk sebuah SUV bagi saya kecil sikit lah kan. Kat dalam dia macam letak apa je dalam ni kan. Lepas tu ni letak 2 air je dah penuh ruang tepi. Itu je lah. Tapi overall bagi saya untuk bahagian design interior ni adalah untuk sebuah SUV kita pandang hari-hari, bawa pergi kerja, balik kerja, lah, boleh lah. Satu lagi benda yang saya suka dengan Perodor Atras ni, dia punya legroom dekat bahagian belakang. Untuk saya yang tinggi 180 cm ni, saya rasa kereta ni selesa. Yang antara kereta Pro 2 yang saya rasa selesa lah. Kemudian ada lagi aircon dekat bahagian belakang, dan kemudian headroom pun selesa lah. Lah, yang ni saya puji. Dan salah satu kelebihan Perodor Atras ni adalah dia punya ada power boot, dan boot space dia paling praktikal antara SUV segmen B. Memang sangat luas, dan ada lagi ruang dekat bawah ni. Kena ada tayar spare. Kalau korang mencari sebuah SUV family untuk balik kampung dengan barang yang banyak, boleh sumbat TV, mesin basuh, peti ais, Perodor Atras ni sesuai. Kereta ni datang dengan ASA 2.0, tetapi dia tak ada adaptive cruise control. Ramai juga yang bising kan, cakap kenapa Perodor Atras ni tak ada ACC kan. Alza ada ACC, Activa ada ACC, tapi Atras ni harga dekat 90,000 tapi tak ada adaptive cruise control. Sebenarnya adaptive cruise control akan ada pada Toyota Yaris Cross. So kalau korang nak sebuah kereta yang advance, so korang boleh dapatkan Toyota Yaris Cross lah. Tapi kalau korang just cari kereta yang basic, ada semua pada Perodor Atras ni. Macam dulu masa keluar Perodor Alza. Perodor Alza AV tu, dia hampir sama dengan Toyota Veloz. Yang mana Toyota Veloz ada kelebihan dia, tak silap saya, ambient light, kemudian engine semua sama, lebih kepada beberapa fungsi macam feature-feature sikit lah. Tapi dia punya ASA sama dengan Toyota Safety Sense pada Toyota Veloz. So penjualan Toyota Veloz agak drop disebabkan yelah, berapa nak beli Toyota Veloz, baik beli Perodor Alza EV kan, harga lebih 20,000 tapi semua benda ada, setakat feature sikit-sikit je kan. Itu sebabnya bila keluar Perodor Atras ni, Toyota kata untuk Perodor Atras AV tu akan tukar dengan Toyota Yaris Cross. So akan keluar Toyota Yaris Cross lah, dan kemungkinan Toyota Yaris Cross akan ada model hybrid, mungkin akan lebih jimat lah. Dan untuk pemanduan kereta ni untuk pemanduan kereta ni, saya guna kereta ni, saya tak guna pun Eco Mode. Saya akan guna Power Mode. Guna Eco Mode ni mungkin kalau macam masuk bandar yang tengah jam, baru saya akan guna Eco Mode. Tapi kalau jalan biasa, masuk highway, saya akan guna Power Mode lah. Sebabnya memang terasa under power lah. Tapi korang kalau adalah pengguna Pro 2, korang tahulah, macam bawa arus, macam Alza tak adalah under power sangat. Alza tu sebabkan sport rim dia kecil. Kalau sport rim dia 17, terasa berat juga. Dari segi handling kereta ni, ialah Pro 2, kereta ni tinggi, ground clearance 210 mm. So memang tak boleh expect lah dia punya cornering dia terbaik, tetapi masih boleh control lah. Dia masih ada body roll, tapi dia masih terkawal lah. Dia tak adalah macam membuang sangat, sebabkan chassis tu, chassis DNGA. Dan last sekali adalah harga dia. Harga untuk variant X dijual pada RM76,000 dan untuk variant H dijual pada harga RM82,000 Malaysia. Ramai juga yang cakap harga dia overpriced. Tapi bagi saya sebenarnya harga dia ngam-ngam je. Harga dia takkanlah nak lagi murah daripada Activa kan.
mestilah nak atas daripada Ativa. Dan boleh kata juga dia adalah SUV segmen B yang paling murah. Kesimpulan saya, kereta ni sebenarnya Perodor Atras ni adalah target kepada pembeli family yang barulah. Dia baru nak berkeluarga, baru anak satu. Dia lebihkan kepada sebuah kereta yang praktikal untuk bergerak dari point A ke point B, kemudian minyak yang efisien dengan enjin yang reliable. So bila guna kereta ni loan 9 tahun tak ada pening-pening. Dia bukannya untuk korang yang cari sebuah kereta yang nak power, kemudian nak features yang canggih. Bukanlah. Ni sebuah kereta yang basic lah, basic. Basic just korang nak cari sebuah SUV, ini dia. Perodor Atras. Okeylah. Sekian saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada yang tonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe dan follow saya juga di platform media sosial yang lain, di TikTok, Facebook, IG dan lain-lain. Alright, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.